Biar betik. Wujudnya spesies ular yang tinggal di lautan. Ini adalah Lauticauda colubrina, dikenali sebagai yellow lip secret. Ular laut ini terkenal dengan corak belah hitam putih serta bibir kuning yang sangat unik. Ular ini hidup di Laut Indo-Pasifik, termasuklah di sekitar Australia dan Indonesia. Ular ni juga ada ekor yang lepel untuk membantunya berenang dengan pantas di dalam air. Walaupun ia adalah ular laut, ia sering kembali ke pantai untuk berehat dan bertelur. Bisa ular ni power nak haram. Neurotoksin dalam bisa ular ni boleh menyebabkan kelumpuhan sepenuhnya dalam masa yang singkat dan boleh merenggut nyawa jika tidak dirawat segera. Lagi-lagi kalau kena patuk dalam laut, boleh lemas terus kalau tak ada bantuan segera. Noh, tiba-tiba jadi pengguna devil fruit. Kalau nampak ular ni dalam laut atau tepi pantai, jangan duk buat palatau tak tentu pasal. Duk buat terbiang, pergi pegang, silap-silap terus menghadap ilahi. Nope.